Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alvira. Dan saya Aini. Hari ini sekolah kita mengadakan gotong royong madani. Ini adalah kejadian sebelum gotong royong madani. Okey, bersama kita dengan Puan Salma binti Omar Hatta, Okey. penolong kanan pentadbiran SMK Sungai Nibong. Okey, baik Puan Salma, adakah gotong royong madani ini dapat membantu sekolah kita? Okay, Alhamdulillah. Gotong royong madani ini sangat penting. Pertama sekali untuk menceriakan kawasan sekolah. Yang kedua untuk mengindahkan kelas-kelas kita. Banyak kelas yang ada lubang-lubang pada lantai. Jadi dengan adanya gotong royong begini, kita dapatlah menampung lubang-lubang tadi kerana simen dan juga peralatan-peralatan telah digunakan dengan sebaiknya hasil daripada sumbangan daripada KPM, Kementerian. Dan selain itu, kita juga menanam pokok-pokok. Kita ada 2 kawasan yang mana kita telah ceriakan yang hadapan ni ialah tanaman pokok bunga dan juga tanaman pokok-pokok yang mengindahkan kawasan ni lah. Yang satu lagi di belakang blok A, kita ada kawasan tanaman pokok-pokok herba. Tadi baru saya pergi pantau. Kita ada pokok limau kasturi, kita ada pokok pandan, pokok daun limau purut, kita ada daun kari, kita juga ada pokok pisang. Itu antara pokok-pokok yang ada di kawasan Taman Herba. Okay, dengan adanya kedua-dua taman ini, insya-Allah sekolah kita lebih menarik, lebih indah dan menceriakan kawasan kita. Okey, baik Puan Salma, itu saja daripada kami. Terima kasih atas wawancara sebentar tadi. Sama-sama. Okey, jadi bersama kita sekarang. Okey, Rani, apa Okey, bersama kita dengan Harisha, Syasha. Okey, apakah tugasan yang korang dapat? Letak simen dekat lubang-lubang. Simen dalam lubang. Apakah perasaan korang letak simen di kelas ini? Rasa best sebabkan boleh mempercantikkan kelas. Rasa best. Jadi, menurut korang berdua, adakah gotong royong madani ini dapat membantu sekolah kita? Ya, sebab nanti sekolah kita lagi cantik dan lagi bersih. Ya, sebab kena jaga kebersihan sekolah lah. Kurang-kurangnya kena buat gotong royong setahun sekali ke. Okey, baik. Terima kasih Farisha dan Syasha atas wawancara sebentar tadi. Okey, bersama kita dengan cikgu. Okey, cikgu Ruti jaga kelas apa? Saya ditugaskan untuk menjaga kelas 3 USF. 3 USF. Apa perasaan cikgu menjaga kelas 3 USF? Perasaan saya menjaga kelas 3 USF sangat seronok kerana semua murid memberi kerjasama yang baik. Apabila diberikan segala tugasan, mereka melaksanakan tugasan dengan penuh semangat untuk menyiapkan apa yang diberikan. Menurut cikgu, adakah gotong royong madani ini dapat membantu sekolah? Ya, gotong royong madani ini sangat membantu sekolah kerana banyak kekurangan-kekurangan, kerosakan-kerosakan yang ada pada sekolah kita dapat baik pulih dengan baik. Selain itu, kita juga dapat menceriakan sekolah yang mana kalau kita tengok agak suram. Jika kita tengok ada banyak tempat-tempat yang seperti mana kawasan-kawasan yang terbiar. Kawasan yang terbiar. Jadi, maaf ada gangguan sedikit. Tempat yang terbiar, jadi kita adakan taman mini untuk taman herba, taman mini dan sebagainya untuk menceriakan lagi kawasan dan juga suasana sekolah. Baik, sama-sama. Jadi bersama kita sekarang Isha, Mimi. Okey, Mimi dengan Isha, apakah tugas yang anda lakukan? Kami lap tingkap, cuci, lepas tu tampal simen yang lubang-lubang.
Saya pergi tukar ayak. Lepas tu nak tingkat sikit-sikit dengan mereka ni. Apa perasaan anda semasa lakukan tugasan tersebut? Syok lah dapat buat dengan kawan-kawan. Kat rumah buat seorang dah. Betul. Apa tu gotong royong madani ni dapat memberi kebaikan tak untuk sekolah kita? Dapatlah sebab sekolah kelas makin ceria, makin bersih. Okey, so itu saja daripada Isha dan Mimi. Okey, bersama kita dengan? Saya Ihsan Ghazi dari 5 USM. Okey, Ihsan, apakah tugasan yang Ihsan dapat? Saya kerja yang diberikan untuk saya untuk menampal lubang-lubang di dalam kelas. Seronok tak tampal lubang-lubang kat kelas ni? Okey. Satu pengalaman yang baru dan cara untuk bermain dengan simen. Bermain dengan simen? Yes. Bermain? Yes. Bukan bekerja? No. Adakah menurut Ihsan, adakah gotong royong madani ni dapat membantu sekolah kita? Ya, betul. Dapat membantu sebab dapat menyatukan bangsa dengan semangat perpaduan yang sangat tinggi dan boleh memupuk anak bangsa untuk bekerjasama dalam melakukan satu pekerjaan. Okey, itu saja daripada kami. Terima kasih Ihsan atas wawancara sebentar tadi. Macam korang dah tengok tadi kejadian semasa sesi gotong royong. Jadi, Jangan lupa buat saksikan dan nantikan episod terbaru daripada tim TVPSS SMK Sungai Nibong. jadi jangan lupa tekan like, share and subscribe. Ting 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 ting. Jumping like